Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rikran Ahmad bin Muhammad Syafiz, berumur 12 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Kota Puteri 4. Hobi saya suka membaca buku, melukis dan mewarna. Kod sekolah yang diberi pula ialah GBA 1108. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Haiwan dan Alam Semula Jadi. Buku ini diterbitkan oleh syarikat yang bernama Longman. Dalam buku ini, terdapat banyak tajuk seperti keluarga kucing, pokok, bunga dan lain-lain. Tetapi, hari ini saya hanya akan bicarakan 2 tajuk saja, iaitu jerung dan rumput. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark. Pernah dengar lagu tu? Buku ini juga menceritakan tentang ikan jerung yang hidup dalam lautan. Ikan jerung ialah ikan yang sangat besar, mempunyai gigi yang tajam dan deria bau yang sangat kuat. Ikan jerung juga merupakan haiwan pemangsa yang suka memakan ikan dan hidupan laut yang lain. Jerung dan hiu perlu bergerak sepanjang masa. Jika tidak, ikan-ikan ini akan tenggelam. Kebanyakan ikan lain dapat mengapung dalam air kerana ada pundi renang, iaitu kantung berisi udara di dalam tubuhnya. Jerung dan hiu tidak mempunyai pundi renang. Sungguh pun nampak licin, tubuh jerung dan hiu diliputi beribu-ribu sisik kecil seperti duri. Bahkan pada masa dahulu, para pelaut menggunakannya sebagai kertas pasir untuk menyental geladak kapal. Daripada tajuk jerung, saya dapat mempelajari bahawa jerung ialah haiwan yang penting dalam ekosistem laut kerana ia membantu mengawal populasi hidupan laut yang lain. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Lagu ni pun pernah dengar ke? Buku ini pun menceritakan tentang rumput yang hidup subur di semua benua, kecuali Afrika. Tahukah kamu, peratus rumput di gurun sangat rendah, hampir 0% di kawasan gurun tandus. Akan tetapi, di gurun tertentu ada sedikit hujan. Kemungkinan mempunyai kurang dari 5% saja rumput yang akan tumbuh. Rumput juga mempunyai banyak kebaikan seperti dapat menghijaukan alam kita dan menyihatkan haiwan, iaitu haiwan ladang sahaja. Daripada tajuk rumput ini pula, saya dapat mempelajari bahawa rumput ada di bumi ini kerana ia sangat penting untuk haiwan-haiwan yang memakan rumput. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru pembimbing saya, iaitu Cikgu Zara selaku guru PSS saya dan Cikgu Arif kerana membantu saya menjayakan video bicara buku ini. Sekian, terima kasih dan salam madani.